Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kuih raya lagi. Saya nak kongsi resepi hari ni biskut Nutella ya, ataupun Nutella button cookies ya. Rasa dia rangup, sedap dan ada Nutella di atas. Okey, bahan-bahannya kita ada serbuk koko, gula aisin, tepung gandum, tepung jagung, kuning telur, butter dan juga susu serbuk. Dan juga jangan lupa vanilla icing ya. Okey, ni bahan-bahan untuk salut dia adalah almond nib ataupun almond cincang dengan Nutella ya. Okey, mixer gula icing dan juga butter hingga sebati saja ya. Okey, dah sebati macam ni, kita masukkan telur, kuning telur, masukkan vanila, satu sudu besar ya. Kemudian mixer sebentar. Masukkan pula tepung gandum, masukkan tepung jagung, masukkan susu serbuk dan juga masukkan serbuk koko. Mixer juga ya, mixer jangan kuat sangat ya, mixer perlahan saja dia punya speed tu ya. Okey, dah kita dah dapat macam ni adunan dah ya. Kita boleh gaul dengan spatula. Okey, kita dapat adunan seperti ini. Kita sekarang boleh bentuk ya. Okey, kita dah siap bulat-bulatkan ya adunan tadi ya. Sekarang kita nak gaul dengan almond nib ya ataupun badam cincang ya. Jadi begini, ambil satu yang kita dah bulat-bulat tu, letak je sini, lepas tu kita gaulkan begini. Gaulkan supaya dia melekat ya. Dia punya okey, dah gaul. Kemudian kita bulatkan sikit di tengahnya. Sebab sekarang nanti kita akan letak Nutella ya di tengah dia. Begini. Nampak tak? Okey, buat hingga selesai. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. So oven adalah 160 lebih kurang 20 minit ya. Tapi jangan letak Nutella dulu ya. Dah masak nanti baru kita letak Nutella. Bila dah masak baru kita letakkan Nutella ya di atas dia macam ni. Kemudian kita masuk balik dalam oven lebih kurang 3 minit ya. Jangan lama sangat ya. Kalau lama Nutella tu cair tak sedap. Okey. Macam tu buat hingga selesai. Okey, sekarang masuk kembali dalam oven lebih kurang 5 minit saja ya. Okey, kita punya biskut kita dah siap dah semua ya. Banyak juga kita dapat ya. Dengan adunan tadi ni semua ni kita dapat ya. Okey, so kita dah masuk dalam kita punya bekas ya. Kita nak simpan untuk hari raya. Nampak tak cantik sangat. Rasa dia memang sedap. Nak tengok depan dekat dia macam ni dah dia punya struktur dia. Dia punya ni tak cair pun ya. Kita dah panaskan sekejap dia tak cair pun. Okey, belakang dia macam ni. Memang rangup. Memang sedap sangat. Okey. So, terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.